nak travel, nak kerja overseas, tiba-tiba kena blacklist, tak boleh keluar negara. Ramai peminjam PTPN ni tak bayar konsisten. Bukan sebab tak mampu, tapi sebab tak betul-betul sediakan dana untuk bayar semula PTPN yang kita dah pinjam, right? So, bila setiap bulan tangguh bayar, jadi hutang tu makin panjang dan makin besar. Yang menakutkan sebenarnya bukan jumlah hutang, tapi kesan dia secara senyap-senyap. Tak boleh travel, susah nak apply loan. Yang lagi sedih, rekod kewangan boleh tercalar. And then, ironinya, nanti bila kita dah berkeluarga, masa anak kita lahir, kita mungkin akan cakap, akan bagi pendidikan terbaik, akan hantar ke universiti yang bagus-bagus kan. Tapi realitinya, dana pendidikan tu tak wujud pun lagi. Bukan tak wujud, kadang-kadang awareness tu pun tak wujud. Sebab semua masih harap menjaga PTPN lagi. So, kitaran sama akan berulang dari generasi ke generasi. Dan sebenarnya, kalau tuan puan nak anak-anak bebas hutang, kita kena mula sediakan dana pendidikan dari sekarang. Bukan dalam akaun biasa, tapi dalam bentuk emas sebagai simpanan jangka masa panjang. Emas ni tak susut dimakan inflasi. Dan yang paling penting, bila simpan emas ni, kita bukan berhutang. So, bila anak-anak masuk universiti, puan-puan boleh guna simpanan, bukan guna hutang. So, sekarang soalan sebenarnya bukan anak kita nak masuk universiti mana, tapi siapa yang nak bayar nanti. Hutang ke simpanan yang tuan-puan dah simpan dari awal lagi. So, kalau tuan-puan tak nak anak-anak ulang kisah PTPTN, mulalah bina dana pendidikan dalam bentuk emas hari ini juga. Yang belum tahu sebenarnya, dengan Google, tuan-puan pun boleh mulakan simpanan untuk anak-anak sebab kita ada e-commerce junior. Sesuai untuk siapa yang bawah 18 tahun, yang nak tahu caranya, tuan boleh sahaja komen emas letak bawah ataupun isi beg biru dan saya akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.